Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, macam mana sebenarnya kita alami dunia sekeliling kita ni? Dari warna-warni matahari terbenam sampailah ke muzik kegemaran anda. Semuanya adalah hasil satu proses yang sangat menakjubkan. Dalam kupasan kali ini, kita akan sama-sama bongkar rahsia bagaimana otak anda sebenarnya membina realiti. Okey, jom kita mulakan pengembaraan kita ni dengan satu soalan yang mungkin akan buat anda fikir 2-3 kali tentang apa yang kita panggil realiti. Cuba fikir sekejap. Semua yang anda nampak, dengar dan rasa sekarang ni, adakah ia satu rakaman yang betul-betul tepat tentang dunia di luar sana? Ataupun ia sebenarnya sesuatu yang lain? Sebenarnya kan, deria kita ni senang sangat terpedaya. Mesti anda pernah tengok ilusi optik, yang garisan tu nampak panjang, pendek, padahal sama je. Ataupun bila tengah hari panas, nampak macam ada air atas jalan raya tu, tapi bila dekat, tak ada pun. Itu semua pantulan cahaya je. Kadang-kadang, mungkin anda rasa macam ada orang panggil nama, padahal tak ada sesiapa pun. Ini semua bukti-bukti kecil yang menunjukkan apa yang kita alami ni bukanlah salinan 100% dari realiti. Jadi, untuk faham misteri ni, kita kena mula dari yang paling asas, hardware yang badan kita guna untuk kumpul maklumat. Kita panggil ia deria. Okey, sensasi ni langkah pertama. Bayangkan ia macam pengumpul data. Mata, telinga, kulit kita, semua ni sentiasa bekerja kumpul data-data mentah dari sekeliling. Tapi pada peringkat ni, data tu tak ada makna apa-apa lagi. Ia cuma cahaya, cuma bunyi, cuma tekanan, itu sahaja. Dan inilah dia, pasukan khas kita. Setiap satu deria ni pakar dalam bidang masing-masing. Mereka ni macam jembatan yang hubungkan kita dengan dunia fizikal. Mereka kerja non-stop, hantar data tanpa henti ke pusat kawalan, iaitu otak kita. Tapi kan, kalau sensasi ni cuma data mentah, macam mana data ni boleh jadi pengalaman realiti yang penuh warna dan makna? Sekaranglah masanya untuk kita kenal dengan si pencerita dalam minda kita. Inilah bahagian magisnya. Persepsi ni ialah proses bila otak ambil semua data mentah tadi dan mula menenun satu cerita yang kita faham. Contohnya, anda bukan sekadar nampak gelombang cahaya. Tak, otak anda tafsirkan ia sebagai, wow, cantiknya matahari terbenam. Jadi, cara paling senang nak bezakan dua benda ni macam ni lah. Sensasi tu adalah input, proses objektif kumpul data, macam hardware komputer. Persepsi pula, itu tafsiran dia. Ia macam software yang proses data tu bagi makna dan cipta pengalaman subjektif untuk kita. Dan keseluruhan proses ni, dari ada rangsangan sampailah kita bertindak balas, semuanya berlaku dalam sekelip mata. Bayangkan anda sentuh cerik panas. Rangsangan, panas tu, diterima oleh kulit, terus ditukar jadi isyarat elektrik, dihantar ke otak, otak tafsir, bahaya, dan zap, anda terus tarik tangan. Semuanya jadi lagi laju dari anda sempat fikir. Walaupun sistem ni memang hebat, deria kita ni bukanlah maha kuasa. Ia ada had yang sangat spesifik. Satu macam garisan permulaan yang tentukan apa yang kita boleh kesan dan apa yang kita tak boleh. Konsep ni kita panggil ambang mutlak. Secara mudahnya, ia adalah tahap paling minimum sesuatu rangsangan yang deria kita boleh tangkap. Di bawah tahap tu, kita tak akan perasan apa-apa. Okey, kita mulakan dengan penglihatan. Cuba bayangkan ni, pada malam yang betul-betul gelap, tanpa ada lampu langsung, mata kita ni sebenarnya cukup power untuk nampak nyalaan sebatang lilin dari jarak 32 km. Hebat kan? Macam mana pula dengan rasa? Lidah kita ni sangat sensitif. Ia boleh kesan rasa satu sudu teh gula yang dilarutkan dalam hampir 8 liter air. Patutlah, secubit gula pun dah boleh buat air kita rasa manis. Dan untuk sentuhan pula, deria kita ni sangat-sangat halus. Secara teorinya, kita boleh rasa tekanan dari kepak seekor lebah yang jatuh atas pipi kita dari jarak cuma 1 cm. Ini menunjukkan betapa sensitifnya reseptor dekat kulit kita. Luar biasa. Jadi, persoalannya sekarang, kalau deria kita ni hebat dan sensitif macam ni, kenapa kita masih boleh tertipu macam contoh-contoh awal tadi? Ini yang membawa kita kembali kepada misteri utama kita. Dan inilah jawapannya. Kesilapan-kesilapan persepsi ni selalunya bukan sebab pengumpul data kita yang rosak. Deria kita elok je. Masalahnya terletak pada si pencerita, otak kita, yang kadang-kadang tersilap tafsir jalan cerita berdasarkan data yang ia dapat. Salah satu jalan pintas yang otak kita suka ambil ialah stereotype. Ini berlaku bila otak kita cepat-cepat isi tempat kosong guna andaian umum, bukannya analisis data deria yang sebenar.
Contoh paling klasik kan, kita nampak orang pakai cermin mata, automatik otak kita terus buat kesimpulan. Mesti budak pandai ni. Itulah dia jalan pintas mental. Satu kaitan yang kita dah belajar yang mungkin betul, tapi selalunya tak semestinya. Persepsi kita dipengaruhi oleh idea, bukan fakta. Dalam kes yang lebih ekstrim pula, si pencerita dalam otak kita ni boleh reka cerita sendiri tanpa ada apa-apa data langsung. Inilah yang kita panggil halusinasi. Contohnya macam bila anda dengar nama anda dipanggil dalam bilik yang sunyi sepi, tak ada rangsangan, tak ada orang cakap pun, ini menunjukkan betapa berkuasanya otak kita. Ia boleh cipta satu pengalaman deria dari kosong. Jadi, jom kita kumpulkan semua ni dan tengok apa kesimpulan paling besar. Apa makna semua ni untuk anda? Jadi, inilah takeaway utamanya. Realiti yang anda sedang alami sekarang ni bukan rakaman pasif dunia luar. Sebaliknya, anda adalah arkiteknya. Setiap saat, otak anda secara aktif membina dunia anda sendiri dari lautan data deria. Anda bukan sekadar penonton, anda adalah pembina realiti anda. Kita akhiri kupasan kita dengan renungan dari ayat ini. Satu peringatan tentang anugerah yang sangat luar biasa. Pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran yang membolehkan kita membina dan mengalami dunia ini. Satu proses ajaib yang berlaku setiap saat, satu keajaiban yang kita sendiri cipta.